Ramai beli skuter sebab nak jimat, tapi lepas tahun pakai baru sedar motor tu sebenarnya makan modal. Kalau korang baru nak beli skuter, ada 3 benda penting yang korang kena ambil tahu. Kalau korang salah pilih, kos dia akan lagi mahal dari apa yang korang sangkakan. Yang pertama, pilih motor yang spare part dia senang cari. Contoh macam Vario, ADV, NMAX, NVX, Ego. Itu antara model yang spare part dia memang senang cari. Kalau model rare, spare part dia susah nak dapat. Boleh dapat, kemungkinan nak dapat tu lambat. Yang kedua, tengok saiz tayar skuter tu. Biasanya tayar skuter ni lagi besar, lagi mahal. Lagi lebar, lagi mahal lah kan. Contoh, saiz yang mahal setakat ni dekat pasaran 150/7014, 160/6015. Jadi kalau korang guna motor ulang alik kerja, saya suggest korang cari tayar yang senang dapat dan harga berpatutan. Yang ketiga, jangan lupa kos CVT. Untuk CVT skuter ni, dia ada roller, dia ada auto shoes, dia ada belting. Kalau korang tak jaga CVT korang ikut masa yang ditetapkan, motor korang akan jadi lagi berat dan kos dia akan jadi lagi besar. Sebab tu, kalau nak beli skuter, jangan tengok harga je, tapi tengok kos nak jaga dia. Kalau korang tak pasti skuter apa yang sesuai untuk kegunaan harian, korang boleh datang di kedai-kedai yang berdekatan dengan korang ataupun bengkel-bengkel yang berdekatan dengan korang. Korang boleh survey harga spare part dia untuk penjagaan dia macam mana. Kadang-kadang rider yang tukar tayar ni sebenarnya dia baru tahu tayar skuter ni ada banyak model dan banyak jenis untuk harian. Yang penting pilih ikut penggunaan korang dan bajet korang. Kita jumpa di next content. Follow kami untuk info seterusnya. Walau apa pun yang terjadi, jalan terus.